So soalan yang customer selalu tanya, antara sacha inci dengan fish oil, yang mana lagi bagus? So kalau nak tahu, boleh tengok video ni sampai habis. Kedua-dua suplemen ini adalah sumber omega 3 yang banyak manfaat untuk kesihatan kita. Tapi apakah perbezaan antara kedua-dua produk ini? Okay, so first, fish oil obviously dia adalah sumber daripada ikan. Manakala sacha inci adalah plant based, also known as inca peanut, di mana minyaknya diekstrak daripada pokok Plucaniaceae volubilis. Okay, so dari segi rasa pula, ada orang komplain dia tak suka rasa fish oil sebab ada bau honey, manakala sacha inci ni tak ada masalah bau and aftertaste. Seterusnya dari segi kandungan, sacha inci tinggi dengan alpha-linolenic acid ALA yang merupakan one of the three main types of omega 3. Ia boleh convert to EPA dan DHA tapi tidak efficient to some individuals. Manakala fish oil ni dia memang dah ada readily EPA dan DHA. Fish oil mostly ada omega 3 saja, manakala sacha inci ia mengandungi omega 3, 6, 9. So, fungsi fish oil dan sacha inci mainly untuk kesihatan jantung dan otak disebabkan ia bersifat anti radang, sangat bagus diambil oleh mereka yang ada masalah sendi and also kesihatan kulit. Ia juga amat bagus untuk diamalkan sebagai penyokong sistem pertahanan tubuh. Jadi mana satu nak ambil? Nak ambil sacha inci ke atau fish oil? First, boleh tengok dietary preference. Kalau you guys vegan or vegetarian, then boleh ambil sacha inci. Kalau your primary goal nak support kesihatan jantung, otak dan mata, then fish oil dia lagi efektif. Tapi kalau if you guys ada masalah digestive system sekali, then ambillah sacha inci sebab kita tahu ia adalah bersumberkan tumbuhan yang tinggi dengan soluble dan insoluble fiber. So macam Divina sacha inci ni, dia ada tambahan habatus sauda dan olive leaf which membuatkan dia adalah superior compared to sacha inci sahaja. And Divina Super Omega 3 ni pula, dia memang dilengkapi dengan vitamin E which is tinggi dengan antioksidan and tidak akan menyebabkan fishy burp ataupun sendawa bau honey itu bila you selalu amalkan. Jadi dapat sesuatu, jangan lupa like, comment, save and share video ni.